Halal, 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 halal. Sedap tapi kalau nak bergambar dekat sana lawa. Kat dalam dia lah. Lambai, 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 lambai. Okey. Rasulullah yang kita cintai pernah berwuduk di sini. Berwuduk di sinilah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello, hello, hello. Apa khabar semua? Bang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sihat sejahtera. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bang Cik sekarang ni berada di Kota Madinah meneruskan jelajah. Jelajah ataupun kita melakukan aktiviti lah sementara kita berada di Kota Madinah ni. Hari ni kebetulan untuk program ziarah luar iaitu ziarah sekitar Masjidil Haram Masjid Nabawi sekitar Madinah. Itulah keadaan agak bercelaru sikit otak Bancik ni, dah lama tak buat video tu lah. Doa-doakan Bancik sentiasa mengupdate kepada anda semua untuk merasai kemeriahan haji itu sendiri. Okey, alhamdulillah kita sekarang ni berada di lokasi pertama iaitu di Masjid Quba. Memang Masjid Quba ni memang ramai yang tahu fadilat dia. Sebab tu kita akan bawa yang pertama. Kenapa kita bawa yang pertama? Antara dia adalah nanti jemaah tak payahlah ambil wuduk lagi tapi kalau terbatal boleh lagi ambil wuduk. Ada juga yang menziarahi lain dulu baru pergi ke Masjid Quba. Tetapi CS Holiday masih memilih untuk ke Masjid Quba dulu sebab kebanyakannya jemaah-jemaah kita dalam keadaan berwuduk. Seperti dipesan oleh guru agama kita semua adalah Ustaz Azhar. Dan fadilat dia amat tinggi lah. Kita tahu, ramai yang dah tahu fadilat dia dan kita ramai juga yang tengok video Bancik pun yang tak tahu lagi fadilat. Kalau fadilat Masjid Quba ni, kalau kita berjalan ataupun kita daripada rumah dengan keadaan berwuduk, fadilat dia adalah seperti melakukan umrah tanpa mikat. Umrah tanpa mikat, tanpa tawaf, tanpa sa'i. Bayangkan tanpa umrah, tanpa sa'i, hanya 2 rakaat kita mendapat fadilat tersebut. InsyaAllah. Jom bersama-sama tiga. Okey, jom kita lalu sini. Ni dia. Bancik sebagai pengangkat bendera Bancik pun tak betul lagi. Nanti kita betulkan balik. Okey, zas. Seperti biasa, Bancik akan menjadi seorang orang yang paling belakang sekali, memastikan jemaah semua dapat pergi. Ini pun sebenarnya kita dah training untuk Arafah besok ni. Kita dah scan dah jemaah-jemaah mana yang memerlukan bantuan di Arafah. Sambil-sambil kita berziarahi mengenali bumi Madinah ni sendiri, untuk lebih kita mencintai bumi Madinah. Sebab apa kita nak mencintai lebih bumi Madinah ni? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat mencintai Kota Madinah. Betul Ustaz Husni? InsyaAllah. Di depan kita dia. Bancik pun tak tahu parking ni parking. Bancik selama ni parking yang berbayar. Rupanya parking dekat sini lagi dekat. Tapi nak masuk celah-celah tadi Bancik pun tak tahu, tiba-tiba dah sampai. Memang pakar lah kalau diberi kepada orang Madinah untuk membawa. Ni dia, tiba-tiba dekat je masjid. Ni dia, masuk ikut tepi. Ni dia. Ini yang Bancik suka kongsikan bila kita tengok dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Masya-Allah, tabarakallah. Kalau kita tengok dekat sini adalah kebun kurma. Kebun kurma ni kenapa dia tahu signboard Masya-Allah, tabarakallah semua ni adalah kerana untuk mengelakkan penyakit ain. Iaitu penyakit yang orang memuji. Penyakit orang memuji apa semua. Untuk kita kadang-kadang kita tengok kurma cantiknya apa semua, macam untungnya owner ni ada kurma, ada pokok kurma apa semua kan. Tetapi itulah Bancik belajar daripada culture sini, macam mana kita memuji apa yang ada di dunia ni. Kita berbalik kepada Allah Subhanahu Taala. Kita hanya pujian yang seeloknya hanyalah kepada
Allah Subhanahu Taala. Tengok. Sambil-sambil kita berjalan, sambil-sambil kita kongsilah apa-apa yang menarik yang dalam ni. Nanti kita tanya Ustaz Husni. Kenapakah orang Arab suka tulis signboard Masya Allah Tabarakallah. InsyaAllah Ustaz Husni boleh? Boleh sebab ada bukannya saja-saja je orang Arab tulis. Tetapi semuanya ada maksud dia sendiri. Okay. Untuk masjid ni kita berpisah seketika. Berpisah sebahagiannya wanita kena masuk sebelah sana. Pintu nombor 8. Yang lelaki pintu nombor nombor di belakang lah. Nombor di belakang. Jom. Cantik cuaca hari ni, alhamdulillah. Tapi diorang ramai yang mengatakan keadaan clear, keadaan yang tidak ramai orang. Tapi sebenarnya kalau ikut pada keadaan sekarang ni, kalau berbanding dengan umrah, memang tak ada orang lah sikit. Tapi ada ramai juga sebenarnya. Ni dia, jom. Siapa-siapa yang tak ada uduk apa semua, kita boleh ambil uduk di sebelah kiri nanti. Tapi kebiasaannya kalau kita pergi awal ke Masjid Quba, antara lokasi pertama kalau ketika ziarah, insya-Allah kebanyakannya jemaah dah ada wuduk dah. Tapi ada jugalah yang tak ada wuduk, kita meraihkan juga. Untuk pengetahuan semua, yang untuk selipar ataupun kasut, selipar ataupun kasut yang Masjid Quba ni kita tak boleh masuk. Jadi kita bawalah beg kasut ke, beg apa ke, kita kena simpan dekat rak. Rak dia ada nombor lah. Ingat rak nombor-nombor tersebut. Kita masuk ikut daripada pintu nombor 1. Cara rak ni ada nombor ni semua. Kita ikut rak-rak nombor ni. Kalau boleh pakatlah 2-3 orang sekali. Ni yang sebelah kanan ni boleh juga rak Haji, lagi kosong. Sebelah kanan ni ada rak kosong, kita pilih yang sebelah kanan ni. Kita tahulah dekat-dekat dengan kawan-kawan kita. Jom. Kalau boleh bendera pun kita simpan kat sini. Sebab dalam tak boleh tak boleh nak kibar bendera. Okay. Dia semua jemaah ambil gambar sekarang. Ambil gambar nombor. Tak ingat nombor je lagi. Nombor bas lagi, nombor macam-macam, kita pakai je lah nombor mana. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Semoga semuanya mendapat haji yang mabrur di tempat-tempat yang baik ni. Banyak-banyak kita berdoa. Tinggalkan jemaah bersendirian untuk lebih berdoa secara sendiri-sendirilah untuk lebih menghayati. Okey, nanti dekat luar kita akan doa lagi ramai-ramai. Inilah keadaan dalam Masjid Quba. Bahagian depan inilah bahagian depan Masjid Quba. Seperti dianjurkan juga tuan-tuan guru bancik lah. Guru-guru bancik yang terdahulu, guru-guru bancik yang sekarang. Kita perbanyakkan lokasi. Walaupun dalam satu masjid, kita semayang sunat tahiyatul masjid dekat sini. Kita semayang sunat duha dekat situ. Kita buat solat-solat sunat di lokasi yang berbeza. Walaupun di dalam satu masjid. Sampai belakang sana 2 rakaat. Tapi seperti yang dianjurkan oleh kami semua tadi, solatlah solat 2 sunat tahiyatul masjid dan niat beriktikaf, dan juga kita solat sunat duha. Sebab sekarang ni waktu duha. Inilah waktu duha yang bancik suka ceritakan, iaitu kecantikan waktu duha. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk ambil kenangan. Tak apa, boleh teruskan ambil gambar. Baru nak kenal tapi sebenarnya gambar ni akan menjadi perkongsian kita nanti sampai bila-bila. Jangan lupa, insya-Allah ada kesempatan kita ambil gambar. Tapi nasihat bancik, jangan ambil gambar pihak penguasa lah. Tu dia nak foto. Siap tolong lagi. Nanti bagilah dia tips. Okey, alhamdulillah. Pekerja ni pun tolong. Nanti kita bagilah kat dia sikit, bagi kenangan. Ahmad. Mas muskilah. Syukran. Bagilah. InsyaAllah kita pun bagi pun orang Madinah. Kita itulah.
Kita niat kita untuk meraihkan orang Madinah sekali. Masalah utama juga sebab kat sini tak nampak nombor tu, pintu nombor 6. Ada kalau kita masuk pintu nombor 6, nombor tiang dia dekat nombor 6, kita keluar ke pintu 6. Jangan keluar ke pintu lain, nanti tak jumpa slipper. Kalau boleh janganlah kita berlepak-lepak dekat tangga Kalau kita boleh teruskan perjalanan je. Jangan kita penuhkan. Dan kat sini juga kita tengok ada petugas daripada CS Holiday standby pergerakan jemaah supaya terus ke kanan. Supaya jangan terus ke kiri. Ke kiri pergi dekat tempat bas yang belakang depan masjid. Kita kanan. Lepas solat tadi ramai je jemaah mencari tandas rasanya tadi semua tahan wuduk. Tapi sebenarnya boleh je kalau kita terbatal kita ambil balik. Janganlah kita tahan. Tapi tandas berada dekat sebelah kanan kita. Ni dia main toilet dekat sini. Kita tengok kat sini, welcome to Quba. Kalau nak jalan kaki balik ke Masjid Nabawi, boleh je daripada sana ataupun bagi ada kat sana. Lepas tu terus je boleh balik ke sana. Tapi bas kita kat sini. Daripada sumber menyusuri telapak suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Google Map, kita orang jumpalah satu lokasi sejarah Nama apa Ustaz? Telaga Ihin. Yang istimewanya telaga di dalam ni sebenarnya dah dikambus dah. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang kita cintai, pernah berwuduk di sini. Berwuduk di sinilah. Dan meludah. Tetapi sayangnya telaga tersebut telah matilah, kita panggil telah mati dan dikambus. Ni. Dan kenapa Bancik tunjuk dekat sini? Sebab kita orang semua singgah di lokasi yang kita tahu yang penuh. Madinah ni penuh dengan kesuburan kurmanya. Dengan keindahan kurmanya, dengan istimewanya kurmanya seperti Imam Al-Nabawi. Bancik silap, Bancik ada terbaca ada 120 jenis kurma di kota Madinah ni. Tetapi di tempat ni ataupun di kebun kurma ni tak sampailah 120. Sebenarnya kebun ni bukan sekadar kebun, tetapi tempatnya kita nak merazai pelbagai jenis kurma. Jom kita naik ke sini. Ni dia. Halal. Sedap tapi kalau nak bergambar dekat sana lawa. Kat dalam dia lah. Jom. Tengok. Jemaah-jemaah kita meraihkan orang Madinah sambil kita membeli, sambil kita meraihkan. Sedap tak kurma dia? Sedap Sedap. Halal. Ni ajwa apa ni? Jom. Nak cari ajwa boleh. Nak cari coklat pun boleh. Ni ada coklat untuk kita bagi-bagilah. Ataupun barang-barang cendera mata. Tapi macam Bancik suka pergi ke sinilah. Pergi ke sini sebab apa? Kita boleh bergambar dengan pohon kurma. Tapi untuk waktu sekarang ni, pokok kurma kita tahu sebenarnya hanya setahun sekali saja dia akan berbuah. Ni dia. Kalau kita tengok kat sini, hanya masih muda lagi. Ni kita tak boleh makan lagi lah hijau macam ni. Sekejap Bancik zoom sekejap. Dia macam ni kat sini. Tapi pot yang Bancik suka ambil gambar, dekat sini. Dekat sini Bancik suka ambil gambar sebab pokok kurma dia sengit. Bila pokok kurma dia sengit, kita akan pergi kat sini dan toilet sebelah sana. Dan juga yang istimewa dia, kita ada pihak FGV. Kalau siapa-siapa dah beli kurma berkilo-kilo, tak payah bawa balik hotel, tak apa. Boleh pergi terus hantar gunakan perkhidmatan FGV Transport. Tahun ni harga RM18. 18 Bukan RM8 RM18. 1 kilo. Bancik suka ambil gambar kat sini lah. Jom. Zas. Ni antara kerja petugas-petugas adalah tolong ambil gambar. Tolong ambil gambar lah. Jom. Tapi kalau tak cantik jangan marah.
Ni dia. Okey, Zas. Bagi pandangan kepada Rasulullah untuk menggali sungai, menggali parit supaya maksud tidak. Terbaiklah pemandu-pemandu bas ni. Konon sebabnya kita sekarang ni berada pada musim haji. Jadi musim haji kita tak pulalah parking yang ada jauh Alhamdulillah kita semua dah sampai ke lokasi yang dianggap bersejarah. Tanpa mereka siapalah kita. Iaitu kita ke lokasi peperangan Uhud, iaitu Bukit Uhud berada di belakang kita ni. Bukit Uhud ni lah yang paling paling suka tengok sebenarnya. Walaupun kita tahu Jabal Khandama, jabal-jabal yang lain ataupun bukit-bukit yang lain di kota Mekah ataupun Madinah ataupun di Arab Saudi ni lebih kurang sama. Tetapi banci tak tahu kenapa banci tertarik dengan Jabal Uhud ni. Sebab apa yang banci tertarik? Kerana Jabal Uhud ni mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Jabal Uhud. Sebab tu kalau pergi mana-mana pergi kota Madinah ni, sekarang pula dengan aktiviti jogging apa semua, banci akan kebiasaannya akan suka melihat Jabal Uhud. Walaupun dia kemerahan, dia sama je dengan bukit-bukit lain tetapi martabatnya agak berbeza kerana insya-Allah kerana Jabal Uhud mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Jabal Uhud. Jabal tu kalau jabal siapa-siapa tak pasti, jabal tu bermaksud Ustaz Husni bermaksud apa? Bukit. Bukit lah. Inilah tempatnya lokasi yang pertama dulu 2012 banci dah jatuh cinta dah. 2012 banci berada di sini di kota Madinah kali pertama banci ada lagi gambar memori keluarga banci di sini. Ini antara memorial yang lama yang berada dekat kawasan para syuhada. Ini memorial lama siapa yang datang tahun 2000, 2012 pasti adanya gambar ni dan saya pasti ada gambar kenangan dan daripada zaman umrah datang ambil balik untuk datang menunaikan haji insya-Allah. Okay, jom kita pergi sana. Kita berjumpa dengan para pejuang syuhadah kita. Bukan untuk meminta manfaat, tetapi kita berdoa lah apa-apa pun. Berdoa kita dimakbulkan ataupun doa untuk dapat anak yang soleh, solehah. Kita doa saja di mana-mana. InsyaAllah ada keberkahan. Setiap lokasi mesti ada keberkahan dia. InsyaAllah tak semestinya kita berdoa di sini saja. Kita berdoa di mana-mana tempat sejarah pun kita berdoa. InsyaAllah. Sebabkan banci dah jatuh cinta. Kalau banci jatuh sini memang banci jatuh cinta sebenarnya. Memang banci jatuh cinta dengan Jabal Uhud ni. Tapi banci lupa pula. Tadi sebenarnya kita ada juga round dengan bas sahaja kita tak berhenti iaitu Masjid Kiblatan. Dengan peperangan Khandaq kita hanya menceritakan Masjid 7 tu hanya di dalam bas. Disebabkan kita tahu peperangan Khandaq ataupun tempat lokasi peperangan Khandaq tu sedang direnovasi dan Masjid Kiblatan tempat parking bas dia agak jauh. Sekarang ni pun musim panas. Kita itulah. Okey, kita tengok kat sini. Inilah lokasinya para syuhada. Lambai. Okey. Dengan kita berakhirnya tadi dengan kita melawat para syuhada Uhud. Jadi dengan berakhirnya lah sebenarnya kita punya operasi hari ni program ziarah hari ni. InsyaAllah sebenarnya kita orang dah setting juga program untuk naik ke puncak Jabal Uhud. InsyaAllah untuk sunset kita itulah. InsyaAllah kita akan buat hari Jumaat kot. Jumaat petang. Dan macam biasa kalau siapa-siapa yang baru berjumpa dengan Bang Cik Live, semoga video-video vlog ini bermanfaat dan semoga dikongsi-kongsikan juga supaya kita semua dapat manfaat bersama. Okay, Zas. Bang Cik Live.